Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Rantau Official. I don't really test that I fail so depressed when I can't seem to get out. Oke guys, yang depan saya ni tuh. Ini kereta dah jual ya. Yang depan-depan saya ni kereta dah jual 5 biji ni ya. Ada kereta baru masuk sekitar 6 biji ya, sekitar 6 biji. Ni salah satu dia ya. Okey, tapi hari ini kita update harga dulu pasal harga dah banyak sangat yang berkurang, banyak sangat juga yang dah keluar. Apa saja kereta kita tinjau satu persatu. Okey guys, untuk yang pertama ni kereta Viva harga dia sekarang 5,300 auto tahun 2010 1.0 cc. Ni kereta baru masuk, harga belum ada Azia okey, ini sebiji lagi Toyota Wish, harga dia sekarang 18,600 tahun 2006 1.8 liter. Okey, ni sebiji lagi Honda Insight tahun 2011, harga dia sekarang 9,800 tahun 2011 1.3 liter. Honda Insight yang satu ni pula 9,300. Tapi kalau korang berminat Honda Insight, saya recommend yang ni. Harga pun murah. Tahun 2011 1.3 liter juga. 9,300. Toyota Prius biji ni guys, yang kalau orange ni harga pun dah berkurang juga sekarang ya. 8,800 harga dia sekarang. Tahun 2012. Okey. Ni masih harga lama ni guys. 7,500 Kia Picanto. Ni Honda Insight sebiji ni yang color biru, siap pakai saja. Harga dia 11,800 tahun 2011 juga ya. Yang ni pula harga tak berubah, masih harga lama 11,300 Honda City tahun 2009. Polo 8,800 ya. Harga dia sekarang ya. 8,800. Okey, kita next. Ni yang minat Exora auto guys. Cuma rim tu lain ya. Pasal rim dia ada dekat belakang sana, pasal tayar bocor ya. Jadi kami ganti rim yang standard punya. Rim dia satu set yang sama dengan color silver tu guys. Harga dia 9,000 ya, tahun 2010. Ni CRV. CRV 9,300. Ada lagi guys, ada lagi. 2.0 cc tahun 2005. Yang minat Cherry guys, kalau minat ya, ni 4,300 saja harga dia. Cherry A-Star tahun 2011 kereta ni ya, 2.0 ni Teana guys. Teana 2.0 ya. Harga pun tak mahal ni guys. Harga dia 10,600 tahun 2010 ya. Tahun 2010. Cat boleh tahan guys, cat boleh tahan. Dalaman kereta ni pun cantik lagi, cuma dashboard tu ada crack ya. Dashboard ada crack. Ni pasal dia baru masuk itu hari, saya tak sempat review, jadi saya bagi tunjuk sikit lah bahagian dalam ni ya. Harga dia 10,600 tahun 2010, start button ya, 2.0 cc. Tu cantik cat guys, cantik. Kalau korang minat boleh datang sini ya, test drive sekali. Okey. Ni pun baru masuk ni guys, ni pun baru masuk ya. Nanti lain masa kita review ya. Audi pun ada lagi. Harga 11,400 guys, harga dia 11,400 tahun 2012 ya. Honda Civic Hybrid. Mana yang minat boleh datang. Ni pun Toyota Prius
2013 1.5 liter. Harga dia sekarang ni 11,800 guys. Harga dia sekarang 11,800 ya. Ni Nissan Latio itu hari cat tak cantik kan. Kami dah buat cantik guys satu body kereta ni ya. Kalau korang minat kereta Latio ni, saya recommend ya. Tahun 2007 kereta ni. Cat full body cantik tu. Korang tak perlu risau. Satu biji cala pun langsung tak ada guys. Dalaman boleh tahan, sikit-sikit kotor tu biasa. Okey. Depan pun cantik lagi. Cuma dashboard atas tu guys tak ada lah. Tu dashboard tak ada. Itu kalau korang beli tu dekat Shopee guys, murah saja. RM60 kalau tak silap saya lah. Itu ada barang dia. Okey. Ini engine gearbox okey guys. Aircon sejuk. Cat full body cantik ya. Lepas tu Polo ni guys tahun 2014 ya. Lupa pula tahun 2014 ke 2012. Lupa. Harga dia sekarang 8,800 guys. Okey. Cuma aircon kereta ni tak sejuk ya. Aircon tak sejuk. Jadi kalau korang berminat nanti bolehlah datang test drive dulu. Aircon tu korang buat sendirilah guys. Saya ingat kompresor dia tak pusing jam ya. Jadi korang mesti buat tu dalam RM600 saja harga dia. Okey. Ni pun harga dah turun juga guys. Preve ya. Harga dia yang terbaru 5,300 tahun 2012 ya. Tahun 2012. Okey. Saya recommend yang okey-okey saja dekat korang tu guys. Polo ni sebiji. Lepas tu Latio ni betul-betul cantik enjin je. Enjin korang tak perlu risau. Cuma ada sikit-sikit masalah kan. Macam Polo ni aircon tadi tak sejuk. Lepas tu Latio tu dashboard atas tu tak ada. Itu korang beli tu murah saja. RM60 harga dia. Okey. Apa lagi yang saya nak review dekat korang ni guys. Sekejap ya. Ni wheel fire pun harga dah berkurang ni guys. Wheel fire. Tapi nak cash ya. Kalau loan kredit boleh kami uruskan. Janji dokumen korang lengkap. Jadi tak perlu risau ya. Harga dia yang terbaru sekarang tu guys 54,000 ya. 54,000. Tahun 2011 2.4 liter lah. Kereta siap pakai saja. Okey. Kita cari yang lain. Ada sebiji ni. Kereta apa Battle lah, Battle. Battle pun harga dah berubah sekarang tu guys. Battle 11,600 harga dia sekarang ni. 11,600 saja harga. Ya Allah, murahnya kereta ni. Tahun 2010 1.6. Ni kereta baru masuk. Jadi saya review yang sebelum-sebelum ni yang pernah saya review, tapi harga sekarang dah berubah. Itu saja. Yang baru masuk tu besok kita buat. Pasal harga sekarang tu agak mahal sikit kan. Jadi saya rasa korang tak minat harga mahal, nak cari yang murah-murah saja. Jadi harga tu dah berubah, nanti baru saya cakap dekat korang. Mana tahu rezeki ya. Okey. Pasal saya tengok harga tu tinggi sikit sekarang tu kan. Mana tahu nanti seminggu lagi ke harga dah berubah, saya terus review. Okey. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. Inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. But something deep inside won't let me quit. I
best with it.